بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin hadirin, muslimat hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan taufiknya, hidayahnya. Allah Ta'ala izin kepada kita lagi pada malam ini untuk kita sama-sama mengajinya tafsir dan juga sunnah Nabi SAW, yang mana kita nak sambung juganya pada malam ini siri Haqiqatu Ahli Sunnati wal Jamaah, dan juga kita nak sambung di dalam surah An-Naba. Hari ini adalah kali yang ke-7 lah surah An-Naba ni. Masih kita laginya pada akhir surah, ayat 31 kita ngaji dah, 32, 33 yang kita telah mengaji dahnya pada minggu yang telah lepas. Tapi kita nak ulangnya baca bersama sekali lagi insya-Allah, dan juga kita nak hurainya akan ayat 33 sehingga seterusnya biiznillah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Alhamdulillah, itunya ayat Allah Subhanahu wa taala mulai daripada ayat 31 yang kita hurai pada minggu dulunya. Setelah mana Allah Ta'ala sebut tentang balasan buruk kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dusta akan ayat Allah. Allah Ta'ala akhir surah ininya sebutnya orang yang baik, orang-orang yang mereka beriman dan juga beramal dengan amal yang soleh, iaitu orang muttaqin lah. Innalil muttaqin, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa Allah Ta'ala sediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini pada hari kiamat. Mafazah ni iaitu berjaya boleh syurga, dan juga masuk dalam syurga nak gapo boleh berlaku, nak gaponya boleh berlaku. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutnya ayat selepas pada ni adalah benar di antara manusia kena sekali dalam dunia ni. Manusia kena kali iaitu jenis kebun-kebun, bunga-bunga, buah-buah kayu kita wahai belaka. Yang keduanya orang betina. Yang ketiganya yang Allah Ta'ala sebutnya laginya iaitu gelah minuman, dan juga tak larilah minuman yang kita manusia nak sekali pada hari akhirat nanti, iaitu minuman yang apa dia, dunia ni tak boleh minum, di antaranya arak, dan juga benar yang sangat berharga dalam dunia ni Allah Ta'ala cadangnya sekali lagi dalam syurga nanti seperti air madu, arak dan juga air madu. Tunya mafaza makna. Sekadarnya nak apa boleh, nak gapanya boleh. Akhir sekali yang kita hurainya ayat 33 tu kan, tentang orang perempuan, orang betina ataupun hurun ain lah. Orang betina wa kawa'iba atraba, iaitu orang betina dalam syurga Allah Ta'ala cadang. Allah Ta'ala tahu fitrah orang yatan ni suka kepada orang betina. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, syahwat dan juga yang keduanya tina. Dua-dua perkara ni dalam ayat itunya mari dulunya daripada harta benda lain lagi. Tina dengan harta benda ni orang nak tina lagi. Fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu orang lelaki. Maka di antara sifatnya selain daripada sebut dah pada minggu dulu, iaitu di antara sifatnya iaitu umur yang sama, orang panggil umur yang tak akannya muda dan juga tak akannya tua, iaitu 33 tahun selama-lamanya. Kalaulah kita nak ambil detailnya sedikitnya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut ayat 35,
Dan juga 30 ne sampainya kepada 38-nya, inna ansha'nahunna insya'a. Hari kiamat ni hari yang duduk dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala nak jadi orang betina ni semula. Ansha'nahunna insya'a, iaitu Allah taala nak menciptakan orang perempuan ni semula baru. Nah, sama adanya orang perempuan ni dua, nah, satunya hurun ain, asal dianya jadi orang betina yang Allah Taala cedek sedia dalam syurga dah. Yang keduanya orang betina yang beriman kepada Allah Taala dalam dunia ni, jauh dalam dunia ni, dia akan jadinya sama dengan hurun ain. Jadi orang betina dalam syurga ni dua. Satunya hurun ain, orang betina ahli syurga asadah, duduk dalam syurga asadah Tuhan cedek. Yang keduanya orang betina yang beriman kepada Allah, salihah, mukminah, pada hari kiamat nanti mereka pun akan duduk dalam syurga juga. Allah Ta'ala sedianya bagi orang lelaki juga. Maka Allah Subhanahu wa taala cipta barunya dengan rupa yang paling sempurna, lebih daripada dunia ni lagi. Kalau lah hurun in, dia orang panggil pada asalnya balah tu dak Allah Ta'ala cipta sempurna dah. Tapi orang betina, isteri kita hari ni, anak betina kita, orang betina dalam dunia ni yang salihah dan juga mukminah beriman kepada Allah, dia akan boleh masuk syurga. Tetapi masuk syurga tak serupalah tubuh badan dia, rupa dia, jangak dia, cantik dia, umur dia tak serupanya dengan dunia ini. Allah Ta'ala jadi dia semula pada hari kiamat nanti. Tu makna katanya inna ansha'nahunna insya'a. Allah Subhanahu wa taala nak ciptanya dia baru orang betina yang tak sama dengan rupa dia di atas dunia ini. Dunia ni kulit adanya kecut satu hari, umur adanya tua, gigi adanya luruh, mata adanya tak nampak tengok, telinga kalau tua adanya mula tak dengar, rambut daripada asalnya hitam mulanya ada ubah. Hak tu orang panggil katanya dunia adanya kekurangan. Tapi akhirat ni Allah Ta'ala jadi balah mana, sempurna balah mana, kuat gagah tara mana, jangak balah mana, duk back tu selama-lama orang main ni. Duk dalam syurganya begitunya selama-lama, tak akan ada hari mana dia tua, tak ada hari mana yang dia mati orang betina itu ahli syurga. Dan juga habis tak ada, duk gitu selama-lama, kekal abadi pada hari kiamat. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah Ta'ala raya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut lagi faja'alnahunna abkara. Mudahlah abkar ni bikir. Bikir ni makna katanya anak muda. Nah, anak muda, anak dara lah. Nah, umur muda, umur 33, uruban atraba. Kalimah uruban atraba. Dalam surah Waqi'ah ni ambil mari hurai tambah supaya kita faham. Uruban atraba ini, nah, atraba kita hurai dah dulu, umur muda. Uruban orang betina itu tu hak Allah Ta'ala cedek dalam syurga. Sama ada dia hurun ain, sama ada orang betina isteri kita yang salihah mukminah boleh masuk syurga. Kalulah dia dengan kitanya, mereka orang betina itu uruban, iaitu sangat-sangat cinta kepada kita, sayang kepada kita lah. Dan juga sayangnya pada hari akhirat nanti dalam syurga ni adalah sayangnya sungguh. Nah, sayangnya sungguh dalam dunia. Siapa kepadanya? Apa dia? Al-Imam As-Sa'di sebut di dalam kitab tafsir dianya, sama ada hurun ain, sama adanya orang perempuan yang salihah mukminah boleh masuk syurga. Nah, sama ada kau masa duduk dunia dulu tu orang tina hak juh tu, mati kau masa dia budak muda lagi kau mati kau tua, Allah Subhanahu wa taala dia masuk syurga pada hari akhirat dalam keadaan klik mari muda semula, umur lebih kurang 33 tahun.
Dan juga sifat orang tina ini ni uruban atraba. Orang tina yang dia akan sayang sungguh kepada abang dia di dalam syurga nanti. Sayang sungguh. Kita nak hurai di sini sikit. Kerana wa kawaib atraba, kawaib kita hurai dah minggu dulu. Atraba umur muda. Tambah satu laginya sifat orang tina dalam syurga bagi orang muttaqin, innal muttaqina mafadha, yang nak dapat uruban. Iaitu uruban ni maksud katanya dia pada hari akhirat nanti dalam syurga ni kita jadi suami dia, dia abang dia sayang, dan juga dia akan bermuamalah dengan kita dengan baik. Balah mana dia akan suami dia ni ada khamsuk tisut pada hari akhirat nanti. Kecek dengan suami dia dalam syurga, kecek waluh, lemah lembut. Dan juga akhlak dia comel dalam syurga. Dan juga lemah lemuk, cantik, bukan lick on one, cantik, lemah lemuk, rupanya jangok, dan juga sayangnya kepada suami dia semua. Ini sifat orang tina dalam ahli syurga. Sebenarnya Nabi ayat dah dalam dunia ni. Nabi ayat dalam hadis, beberapa hadis banyak, khairun nisa ataupun ala ukhbirukum nisa'u ahli jannah, sebaik orang tina ataupun nak kedak aku nak ayat buat kamu tahu tentang orang tina yang jadi ahli syurga. Di antaranya orang tina yang apabila kita tengok, sekadar tengok kepada dia, klik sabar rumah buka pintu tengok, kita akan rasa tenang hati. Apabila kita suruh gapo, dia selalu taat kepada kita. Dan juga setiap malamnya dia tak akan boleh nak lelak tidur dengan tutupnya mata, tidur dalam malamnya, melainkan dia akan ambil dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, dia akan ambil tangan suami dia tanya, hadza yadi fi yadika, ning tangan aku dengan tangan abang. Aku tak akan tidur, adik tak akan nak tidur pada malam ning, gham bi ghamdin, tak akan nak katuk mata tidur pada malam ning, hatta tarda, sehingganya abang ning redha dulunya kepada adik. Ning di antara sifat orang tina ahli syurga, sentiasa minta kemaafan, minta maafnya daripada suami dia semua setiap sebelum nak masuk tidur pada waktu malam. Laginya Nabi katanya khairun nisa, ataupun Nabi katanya suruh menikah dengan orang tina yang baik. Bala mana? Al-wadudul walud. Wadud, orang tina yang dia sayang kepada kita. Al-walud, orang tina yang boleh beri anak ramai, banyak boleh beri anak kepada kita. Tu sifat orang tina. Kita tengoknya kitab Sifatu Az-Zawjati Salihati, sifat isteri yang salihah tu balah mana? Ni balah ni nak uruban, sayang kepada suami dia dan juga lemah lembut terhadap suami dia. Uruban kalimah, uruban atraba li ashabil yamin. Semua ni Allah Taala jadi untuk dia. Orang tina sama ada hurun in, sama ada apa dia, orang tina dalam dunia ni hak mati gitu tua muda, Allah Taala jadi semula dengan rupa yang muda dan juga tak akan tua, tak akan mati, tak akan kecuknya kulit. Li ashabil yamin adalah jadi untuk fok ashabul yamin, kumpulan mereka orang duduk belah kanan. Biar apa? Siapa? Ahli syurga. Ahli syurga. Tunya wa kawa'iba atraba. Cumanya itunya beberapa cara yang kita nak dapat masuk syurga dalam keadaan kita jadi isteri yang salihah di atas dunia ini. Soalan katanya kalau lah kita nak jadi seperti orang tina ahli syurga yang Allah Taala sebut sifat mereka uruban. Sebelum kita nak jadi uruban dalam akhirat nanti, kita kena jadi uruban dalam dunia ni dulu. Kena buat dengan suami baik, muamalah baik, kecek lemah-lemah, tak kasar dan juga sebagainya. Dan juga sebagainya. Cumanya
Nabi SAW sebut katanya dalam satu hadis yang kita sentiasa dengar, Nabi sebut katanya ahli neraka banyaknya Nabi tengok dengan mata, iaitu orang betina. Cuma kita nak tanya katanya, apakah sebab katik yang boleh nak najah? Orang betina ni asbabun najah, sebab yang nak selamatnya dia daripada api neraka. Tak usah hidup dalam kalangan orang betina yang ramai Nabi ayat masuk syurga. Apa katiknya asbab yang nak selamatnya daripada api neraka bagi orang perempuan khususnya? Beberapa perkara. Yang pertama sekali, iaitu seorang perempuan itu haraplah dia adanya tauhid, pegangan dia terhadap Allah Ta'ala yang suci sungguh. Kerana kadang-kadang orang betina ramai-ramai ni, kalau masa dia ada abel, ya, dia dengar taat belakang. Nah, abel so kita tengok setengah saudara kitanya, kalau masa menikah, abel suruh katuk muka, abel suruh pakai abayah molek. Nah, dan juga abel royak katanya, nah, kelebihan kalulah we abel izin gikok tukok ni balas ni boleh pahala sekian ingat belakang. Cuma kalulah takdir satu hari Allah Ta'ala cerai akhir sekali, ramai daripada kalangan orang tina kelik pergi semula, pakal wajing bala mana belum nikah kelik pergi pakal wajing semula. Nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk katanya, hey orang tina, kita hari ni nak jadi isteri yang salihah, bukannya kerana suami kita, tapi kerana Allah Ta'ala. Jadi isteri yang salihah, pakai kaku bermolek, tutup aurat molek, bukan kena kita takut kepada suami kita barulah kita nak tutup aurat, bukan. Yang patut kita kena takutnya iaitu kita takut kepada Allah. Kita tutup aurat, kita pakai yang molek kerana Allah, bukan kerana suami. Kerana redanya Allah mari dulu daripada reda suami. Kalulah Allah Ta'ala redha, suami kita juruh, suami kita akan redha dengan apa yang Allah Ta'ala redha kepada kita. Nak royak apa? Nak royak katanya orang tina haraplah dia kena ada, wajib dia kena ada tauhid yang suci, bersih. Buatnya apa sahaja di atas ke muka dunia ini, ibadat, akhlak dia, pakaian dia, hidup hari dia, wilah kerana Allah Ta'ala, jangan kerana suami. Ya pro au cari suami. Kerana hidup kita ni, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadat kita, solat kita, mati kita kerana Allah, bukan kerana suami. Bukannya kerana suami. Nah, dengan sebab itu Nabi SAW sebut katanya, innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah Ta'ala akan haram takdui dia masuk neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap ada kalimah syahadah la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, katanya itu kerana Allah Ta'ala. Jadi kita hidup di kalimah la ilaha illallah, kita pakainya pakaian yang tutup aurat. Kerana apa? Kerana kita ada kalimah la ilaha illallah. Tuhan ada tengok muraqabah, Tuhan ada tengok pakaian kita. Bukan kerana suami. Bukannya kerana suami. Habis itu dengan secara automatik Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran katanya, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ayat ni fasalihat, Allah Ta'ala kata manakala orang betina yang juh, Allah Ta'ala katanya fasalihat, iaitu salihah, orang betina yang juh. Yang pertama sekali qanitat, dia kena berjuh dengan Allah Ta'ala dulu. Apabila qanitat, dia berjuh dengan Allah Ta'ala, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, hafizat, lalulah dia akan juruh salihahnya terhadap suami dia. Hafizat ni mana katanya juruh, taat kepada suami dia. Hafizat jaga hak dia yang kena adawi kepada suami dia,
jaganya hak suami dia, apa kesulitan suami dia tak akan sebar kepada orang lain, jaga kehormatan suami, bilik tidur, rumah yang duduk sekali dengan suami, tak akan ambilnya saing mana masuk dalam rumah, melainkan minta izinnya daripada suami dulu. Tu apa dia? Hafizat. Tak boleh jadinya isteri, tak boleh jadi yang katanya kalaulah isteri mananya salihah, automatik dia akan jauh dengan suami dia, automatik. Automatik dia akan salihah terhadap suami dia. Tapi kalaulah dengan Allah dia tak jauh, susah payah dia akan nak jauh dengan suami dia, salihah terhadap suami dia. Kerana hakikat sebenar ni, jauh dengan suami ni, buat baik dengan suami ni adalah kerana Allah. Kalaulah buat kerana hati ni, buat kerana aucai tok laki ni, dia tak aman. Satu hari WhatsApp arak raweh nak mujamalah, nak aucai sambil lajak kek sambil pun boleh hati. Akhir sekali habis sabar, balah cerainya akhir sekali. Tapi apabila buat kerana Allah, nikah kerana Allah, hidup sekali dengan suami kerana Allah, taat kepada suami kerana Allah, susah bala mana pun Allah Ta'ala akan winya pertolongnya. Itunya yang pertama sekali. Yang keduanya, iaitu kena taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, iaitu dengan melalui jaga ibadat-ibadat yang penting. Nak masuk syurga, sebenarnya retina ni tak payah nak masuk syurga. Nabi ayat katanya, orang retina mana idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Pakar al-hadis riwayat Imam Ahmad. Orang retina mana yang dia semaya cukup 5 waktu, dia puasa cukup 30 hari Ramadan, dia jaga kemaluan dia, dan juga yang keempatnya dia selalu taat apabila menikah dengan suami, dia selalu taat dengannya kepada suami dia. Hari akhirat nanti Nabi sebut katanya, orang betina seorang ini akan ada suara royak kepada dia, pilihlah mu nak masuk pintu syurga mana pada hari kiamat nanti. Dengan taatnya kepada Allah dan juga Rasulullah SAW melalui kita beramal ibadat penting-penting orang panggil. Semaya 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, taat kepada suami. Yang ketiganya, sedekah banyak. Di antara sebab yang nak buat orang perempuan selamatnya daripada api neraka dan juga masuknya kepada syurga, iaitu sedekah banyak dan juga istighfarnya banyak. Hak ni adalah pesanan wasiat akhir Nabi di dalam khutbah haji wada' Nabi SAW. Kerana apabila Nabi katanya orang tina masuk apa dia masuknya neraka banyak, apa yang Nabi menggalakkan orang tina? Suruh sedekah banyak, suruh istighfar banyak. Yang keempatnya, harap orang betina jaga lidah. Jaganya lidahnya banyak. Apabila masuk syurga banyak orang betina. Yang keduanya, sahabat biasa tanya kepada Nabi katanya, apakah sebab orang masuk neraka banyak sekali? Nabi jawab 2. Nabi jawabnya 2. Satunya al-lisan, lidah. Yang keduanya al-farju, iaitu kemaluan. Jadi kalau kita tengok hari ni lidah dengan kemaluan awak pek dianya adalah 2 perkara yang orang betina buat salah terhadap Allah banyak sekali. Lidah ni selalunya maki, lawan, tuduh, kata kepada suami, lawan mulut dengan suami dan juga sebagainya. Dan juga mengupak, dan juga namimah, cocoknya orang ni pecah belah ni banyak hari ni kalangan orang betina. Kadang-kadangnya orang atas ni apabila duduk ke datangnya dia kacak kanmeng. Kalau jenisnya tawah burung dia kacak ha burung. Tapi orang betina apabila dia duduk dengan gugu dia ni di atas gerai depan rumah, tak lari daripada kacak ha orang.
Nah, kalau tak kecek orang, kecek hak suami gi mari di. Ngupak suami gi mari. Ha ni royak suami dia, royak kesulitan suami dia. Suamiku balas ni tak juga balas ni pakat utawah royak keburuk ke suami. Nauzubillah min zalik. Maka haraplah jaga lidah. Yang keduanya kemaluan hari ni. Hari ni acib Khapraweni ni besar sekali permulaannya adalah daripada retina bukan riatai. Walaupun hari ni ada dahnya jual tubuh acib jual tubuh, pia jual tubuh, yatai jual tubuh kepada riatai. Yatai jual tubuh kepada retina dan juga riatai. Dulunya apabila sebutnya khija jual tubuh ni, orang yatai pergi tidur dengan retina, pergi cari retina bayar duit nak tidur. Tapi hari ni tak. Orang retina pergi carinya orang yatai, jual apa dia bayar duit kepada yatai supayanya orang yatai tu mari tidur dengan dia. Ataupun yatai yang ada perasaan kenal kepada yatai itu pergi cari yatai lain, upah duit mari tidur dengan dia. Waktunya zina yang berlaku pada hari ini. Tapi walau bagaimanapun pada asal dianya zina berlakunya dengan mudah, mulai daripada yatai ke tina dulu seperti mana Allah Ta'ala mula ayat wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Allah Ta'ala sebutnya zina ni wazaniyatu, orang perempuan yang zina, wazani baru Allah Ta'ala sebutnya orang zina yatai. Nah ayat apa? Ulama ayat katanya apa Allah Ta'ala mula sebut zina tina, orang tina dulu dengan yatai? Kerana kebanyakan zina ini mulai daripada retina sebelum daripada riatai. Punca besar daripada retina. Ia tak samanya dengan curi. Curi ini Allah Ta'ala sebut katanya wasariqu wasariqatu. Allah Ta'ala sebut orang riatai yang curi dulu, baru sebutnya orang retina yang curi. Kerana apa? Kerana amalan jahat curi ini kebanyakan berlakunya di kalangan orang yatai lebih banyak daripada orang betina. Itunya sebabnya lidah dan juga kemaluan. Yang kelimanya, sebab yang nak boleh orang betina satu orang selamat daripada seksa api neraka, dapat masuk syurga. Tak sewi jadinya daripada kalangan orang perempuan masuk neraka banyak, suruh taat kepada suami dan juga syukur akan kebaikan suami. Taat dan juga wipana syukur. Sahabat tanya katanya, wapanya orang tina masuk neraka banyak? Nabi jawab katanya yakfurna, dengan sebab mereka orang tina kufur banyak. Sahabat tanya Nabi kata kufur kepada Allah? Bukan. Dia tak kufur kepada Allah, dia ada orang Islam lah, tapi yakfurnal ashir. Kufur iaitu maksudnya tak jauh, tak taat dan juga derhaka kepada suami dia. Al-ashir, suami. Sehingga Nabi ayat al-hadis tu katanya, kalaulah seorang suami, nak ayat kata orang tina tak jauh ni, kalaulah suami seorang sepanjang setahun dia buat baik kepada isteri dia, tapi isteri yang tak jauh akan ayat katanya, abang tak biasa buat baik gapo sikit abuk kepada adik. Ni tanda tunjuk kata orang betina tak pandai syukur terhadap kebaikan suami. Maka kalaulah kita nak selamat, haraplah orang betina jauhilah daripada golongan isteri yang derhaka kepada derhaka kepada suami, tak pandai syukur kepada kebaikan yang suami nafkah dah, tak buat hati lagi, tak biasa syukur pula. Yang kita kena buatnya, kena hormat kepada suami, kena jaga hak-hak suami, dan juga dengan apa kebaikan yang suami royak kena taat apabila benda itu tak lawannya dengan Islam, dan juga syukur kebaikan yang suami buat baik kepada kita. Ni yang kelima. Yang kenanya akhir, orang betina nak dapat selamat daripada api neraka, dapat masuk syurga, para anak tina molek. Para anak tina dengan sabar dan juga rahmatilah kepada anak tina. Kerana ada hadis Nabi sebut kan, siapa yang para didik anak tina molek, ada dua hadis belaka. Satu hadis sebut katanya anak tina seorang ya, kalau para tujuhnya boleh masuk syurga.
Satu hadis sebut katanya habibatan, dua orang anak betina. Maka paling kurangnya kalau kita ada anak betina seorang, kita cara didik terbiahlah anak betina kita juruh molek sampai kepada suk jalan, iaitu dia menikah dengan suami dia. Kita serah kepada suami dia. Kalaulah serah kepada suami dia pada masa depan dalam keadaan salihah berjuruh, kita akan dapat boleh masuk syurga. Hero anak betina ni. Nabi marinya menggalak anak betina. Anak betina suruh kita pelihara wi molek. Tunya sifat orang betina yang nak dapat boleh masuk syurga, selamat daripada api neraka. Apa? Supaya kita nak termasuknya wa kawa'iba atraba, ataupun ayat inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Nak kita juru dalam dunia ni hai orang betina, kelak di hari akhirat Allah Ta'ala nak cipta kita semula jadi orang betina ahli syurga yang cukup sempurna. Tapi tu syiwat semenjak dunia ni. Kalau kau masa jadi anak salihah dengan taat kepada ibu apa. Kalau hari ni kita jadi isteri, jadilah isteri yang salihah terhadap Allah, taat kepada suami. Insya-Allah kita akan termasuknya di dalam ayat wa kawa'iba atraba, ataupun ayat di dalam surah Al-Waqi'ah inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Habis ayat tentang retina hurun ain, Allah Ta'ala sebut lagi katanya wa ka'san dihaqa, iaitu serta penyala atau gelas yang penuh dengan minuman. Penuh dengan minuman. Allah Ta'ala cedek gelas. Ulama tafsir kata gelas sungguhlah. Gelasnya iaitu wa ka'san, ka's iaitu gelas. Ka'sun iaitu gelas seperti mana Asy-Syaukani sebut katanya al-muradu bil ka'si al-ina'ul ma'ruf. Ni supaya kita wala yuqalu lahul ka', tak panggilnya ka'sun illa idza kana fihi syarab. Malaikat ada benda minum dalam benda tu, itu panggilnya ka'. Sama ada gelas rupa balas mana dalam syurga, kalau ada jenis minuman jenis apa dia minuman buat daripada buah kayu, daripada air madu, daripada arak, daripada air sungai, daripada air apa ikutlah, itu panggil katanya ka'sun dalam ayat ini, iaitu gelas, bekasnya gelas ataupun bekas yang buh minuman pada hari akhirat nanti. Jadi dalam akhirat nanti ni, akhirat nanti ni segala jenisnya kita akan dapat apa dia, kita akan dapat minuman berbagai-bagai jenis pada hari kiamat. Min asalin musaffa, daripada air madu yang musaffa, bersih, cuci, asli sungguhnya air madu asal. Ayat di dalam surah Muhammad kalau tak silapnya yang Allah Taala cedek. Cedeknya wa'idan lil abadiyah lil muttaqin ni min asalin musaffa, kerana saya ni ambil ayat inilah mari taknya nama anak saya. Anak saya tina seorang namanya min asalin musaffa, namanya musaffa. Musaffa ni makna katanya bersih, suci. Allah Ta'ala sebutnya mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, syurga yang Allah Ta'ala cedek kepada muttaqin dalam ayat kita ni. Ada gapo kata dalam syurga ni? Jenis-jenis air. Kita baca ayat yang adanya jenis-jenis air. Apabila Allah Ta'ala sebut wa ka'san dihaqa, air minum. Fiha anhar, yang pertama sekalinya sungai. Sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir, yang jernih. Wa anharun min laban, dan juga sungai jenisnya air tusu, sungai tusu. Dalam dunia tak tengok lah air sungai bersih tusu tu, cap putih tu, mana ada dalam dunia ni? Negeri mana? Tak ada nampak. Hari ni kalau nak buat boleh. Buat dengan air panggil. Suruh air katanya cuy thamแม่น้ำที่มีน้ำเหมือนกับน้ำนม boleh buat hari ni. Bapak kat tanya, kalau saya baru bapak tanya negeri mana nak pergi. Tapi dunia ni boleh jadi tak ada. Allah Ta'ala katanya wa anharun min laban, sungai yang air dari sungai tu air tu su, lam yataghayyar ta'muh,
yang mananya rasa air tusu dari sungai tu tak tukar. Wa anharun min khamrin, dan juga ada jenis sungai yang mengalir itu air dianya daripada air arak. Subhanallah, daripada air arak. Khamrin, sedap ke dak arak pada hari akhirat nanti ni? Sedap lebih daripada dunia ni lagi. Allah Ta'ala katanya wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, sangat-sangat sedapnya bagi mereka yang minum pada hari itu. Tusu, arak, tiganya wa anharun min asalin musaffa, sungainya iaitu ngalir ni daripada air madu nampeng yang suci bersih sungguh. Subhanallah, la ilaha illallah. Ni dah ni apa dia Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita baca ni, kita tahu kata tusu, kita tahu kata arak, kita tahu katanya nampeng, tapi pada mananya hakikat dia lah ni kita tak ada boleh tengok. Tapi memang ceraknya lebih daripada dunia ni cerak, tak nak kecek. Ma la ainun ra'at, benda yang Allah Ta'ala cadar dalam syurga itu adalah benda yang mata kita tak ada sesiapa biasa tengok. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, linga tak biasa dengar, hati tak biasa rasa. Nama yang serupa dari dunia ni, tapi rasa dia, cantik dia, sedap dia tak sama ceraknya dengan dunia. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah, minta kita jadi ahli syurga. Walahum fiha min kulli thamarat, tambah pulaknya thamarat, wah gapo nak, wah kayu gapo, segala jenis adanya di dalam syurga. Nah, segala jenis di dalam syurga, kulli thamarat, setiap. Dan juga yang ada cerak Allah Ta'ala jadah pada hari akhirat bagi orang yang boleh masuk syurga tu, wa maghfiratum bir rabbihim, Allah Ta'ala ampun syiat dah kepada dia, tak ada dosa dah. Kaman huwa khalidun finnar, bandingnya dengan orang yang kena masuk neraka, kekal dalam api neraka, wasuqu ma'an hamima, kena duk minum air hok gelegak dah. Banding gamannya orang yang masuk syurga boleh minum air jenis gapo ratik, bandingnya dengan ahli neraka tu bala mana. Faqatta'a am'a, makan air apa dia, air gelegak tu sampai kepada apa, lamsai tu pecah habis licin. Am'a ni mana katanya benda dalam tu hancur habis licin. Mai lesak orang panggil dalam perut dia, naudzubillahi min dzalik. Tu wa ka'san dihaqana, gelas tu Allah Taala sebut gelas sungguh, tapi kalau kita hanya kata gelas air gapo ratik, ambil ayat lain mari tafsir ayat ini. Di antaranya ayat 15 dalam surah Muhammad, supaya kalau kita klik nak kita tengok. Itulah kita masa nampak katanya habis bagi tafsir, kita sud di ayat tu dulu, kita mari tengok ayat 35, 36 dan juga seterusnya pada minggu yang ke depannya pula, insya-Allah subhanahu wa taala.